Kami minta diri dulu ya. Tahniah dapat menantu. Terima kasih tau sudah datang. Sama-sama. Terima kasih datang majlis kami. Sama-sama. You buat apa kat situ? Main lah sini. Kata nak balik kan? Kita orang balik dulu tau. Ijaz tak sabar nak balik. Dia nak jirah picitkan badan dia. Jom. Mama masuk dulu ya. Kau ni memang saja nak cari pasal dengan aku kan? Nak masuk ambil barang kejap. You datang sini nak tengok hari bahagia I ke? You jangan ingat I tak kenal you. Kenapa? You nak tengok betul ke tak Ijaz akan kahwin dengan I? You jangan ingat you dah dapat ijazah sepenuhnya. Hati dia masih lagi I. You yakin? Yes. I akan rampas ijazah daripada you. Jom. I nak tengok you berani ke tak. Kenapa? You tak jadi nak rampas ijazah dari I? Jom. Ina! Siapa tu? Kawan I. Tapi dia pemalu sikit. I tak sangka rupanya dia datang tapi dia tak masuk. Akak tak sangka Alung sanggup buat macam ni dekat akak. Baju, pelamin semua tu akak yang pilih. Tak cukup dengan diorang kahwin sepatutnya hari yang kita orang kahwin. Diteruskan saja apa yang akak pilih. Akak, ni semua bukan salah Alung. Tapi salah perempuan tu. Dia yang nak teruskan. Kononnya tak nak menyusahkan cari lain. Tapi itu kan dream wedding akak. Alung sendiri tahu. Kak, Alung tu dia lelaki. Dia tak fikir pun pasal semua tu. Yang dia tahu dia nak senang je. Lagipun, Alung memang tak nak kahwin dengan perempuan tu. Dia tak cintakan perempuan tu pun. Tapi dia orang kahwin juga kan. Akak percayalah cakap Nurul. Tak lama lagi, Alung akan ceraikan perempuan tu. Dan Nurul akan pastikan, akak akan jadi akak ipar Nurul juga. Apa yang jadi antara Alung dengan perempuan tu, Nurul akan beritahu akak. Okey? Dah, jangan risau. Kau pergi kerja ke hari ni? Hmm. Aku tumpang kau. Kereta aku masih dekat rumah sewa lagi. Petang nanti kau pergi ambil kereta kau. Esok kau pergi kerja sendiri. Aku ni isteri kau tau. Tak salah pun kalau aku pergi dan balik dengan kau. Mulai esok buatkan sarapan untuk aku. Tak nak. Aku tak suka masak. Selama ni kau memang tak masak ke apa? Ya. Aku malas. Lagipun, kau ada ruang gaji kan? Suruhlah dia buat. Tak ingin aku nak duduk dekat dapur. Siap. Kalau tak cantik tu, tetaplah tak cantik. Tak payah nak make up sampai macam ni sekali. Dah. Lambat aku tinggal. Morning. Morning. Hari ni makan nasi goreng je ke? Saya tak makan sarapan berat. Mak Teh? Wan, Boleh tolong buatkan saya telur super masak? boleh.
Makan je lah apa yang ada ni. Saya pun nak terus memasak lah apalah. You ni, I memang tak makan lah nasi goreng tu. Tengok tu, berminyak. Orang gaji memang nak bagi orang dalam rumah ni mati sakit jantung ke? Ya ampun, kenapa bibir Puan comot begitu? You lah ni, lojo sangat. Dasar perempuan tak tahu malu. Benda macam tu pun nak cerita kat sini ke? Bukan salah Kak Long. Tanyalah Long. Kenapa pagi-pagi dia gatal dengan Kak Long? Dah, kita makan dulu. Along pergi kerja dulu. Aku tahu kau tak ada rasa malu. Tapi jangan nak libatkan aku sekali. Ni kau jangan nak buat hal kat office aku pula. Kau tak perlu nak malu lah. Family kau mesti faham. Normal lah. Kita kan masih pengantin baru. Masalahnya hubungan kita ni tak normal. Jadi betul lah andain aku yang kau ni tak normal. Apa? Dah seminggu kita kahwin, kau masih tak sentuh aku. Kesian, muka je kacak. Tapi, tak ada nafsu. Hana! Buat apa pagi-pagi datang sini? Ijaz tak bagi tahu pun ada meeting dengan you. Ke you dah tak sabar-sabar nak sondong suami I? I baru seminggu pegang title isteri Ijaz. Sorry. Kesan lipstick I.